Setiap kali anda terima ubat, pernah tak terfikir apa sebenarnya yang berlaku di sebalik kaunter farmasi tu? Hari ini kita nak bongkar perjalanan tersembunyi tapi sangat-sangat penting di sebalik setiap preskripsi yang anda dapat. Baiklah, jom kita fikirkan sekejap. Sebaik sahaja doktor serahkan preskripsi, satu siri langkah yang sangat teliti pun bermula. Ia satu jernih yang direka khas untuk pastikan keselamatan anda. Percayalah, ia lebih daripada sekadar ambil ubat dari rak. Jadi, kenapa pula proses ni penting sangat? Macam ni, ubat-ubatan ni kan ada kuasa untuk menyembuhkan, tapi kalau tersilap sikit je, ia juga boleh mendatangkan bahaya. Bayangkan, tak kiralah dos yang salah, ubat yang salah atau pesakit yang salah, kesilapan yang nampak kecil boleh bawa akibat yang serius. Sebab itulah, sistem yang ketat macam ni bukan lagi pilihan tapi satu kemestian. Memang wajib ada. Jadi, apa penyelesaiannya? Macam mana kita nak elak semua ni? Jawapannya ada pada satu protokol keselamatan yang direka dengan sangat teliti. Jom kita bedah siasat perjalanan 5 langkah yang melindungi kesihatan setiap pesakit ni. Dan ini bukan cakap-cakap kosong ya. Fasiliti kesihatan memang guna carta alir yang terperinci macam ni. Ia adalah prosedur standard yang didokumentikan untuk ubah preskripsi digital doktor tu menjadi ubat yang selamat sampai ke tangan anda. Okey, secara ringkasnya, inilah dia 5 langkah tu. Pertama, kemasukan prescription. Kedua, percetakan label. Ketiga, penyediaan ubat. Keempat, semakan doktor. Dan yang kelima, pengesahan doktor. Setiap satu langkah ni membina di atas langkah sebelumnya dan membentuk satu rantaian keselamatan yang kukuh. Sekarang, jom kita tengok satu persatu dengan lebih dekat. Semuanya bermula kat sini, dengan input digital. Doktor akan masukkan semua butiran. Ubat apa, dos berapa, arahan makan macam mana, semua tu masuk dalam sistem komputer. Langkah pertama ni kena betul-betul tepat sebab ia jadi rujukan untuk semua langkah yang seterusnya. Lepas tu, teknologi pula ambil alih. Arahan doktor tadi tu terus dihantar ke pencetak dekat dispensari dan keluarlah label yang tepat dan jelas. Ini sangat membantu sebab ia dapat elak risiko silap baca tulisan tangan doktor yang kita semua tahu kan macam mana. Dan di sinilah sentuhan manusia yang pertama dalam proses fizikal ni bermula. Seorang jururawat yang terlatih akan ambil label tadi, cari ubat yang betul dan sediakan ubat tu ikut arahan pada label, sebiji-sebiji. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling kritikal dalam keseluruhan proses ni, semakan berganda. Walaupun teknologi banyak membantu, akhirnya kepakaran manusialah yang jadi benteng pertahanan terakhir kita. Dalam sistem ni, ada 2 titik semakan manusia yang sangat kritikal. Macam ada double layer keselamatan yang direka khas untuk tangkap apa-apa je kesilapan sebelum ubat tu sampai kepada pesakit. Inilah semakan yang pertama. Jururawat tadi akan bawa ubat yang dah siap disediakan tu bersama dengan labelnya balik semula kepada doktor. Doktor kemudian akan tengok sendiri ubat fizikal tu dan bandingkan dengan preskripsi asal dalam sistem komputer. Betul ke tak ubatnya, dosnya, semuanya diperiksa. Dan inilah dia pengesahan terakhir. Lepas doktor dah puas hati, dah sahkan semuanya betul, ubat betul, dos betul untuk pesakit yang betul, doktor akan turunkan tanda tangan ringkas atau initial pada setiap label. Tanda tangan ni macam kod kelulusan terakhir. Tanda bahawa ubat tu 100% tepat dan selamat untuk diberikan kepada anda. Jadi, kenapa semua langkah-langkah ni penting sangat? Kenapa kena rumit macam ni? Sebabnya mudah je. Setiap langkah dalam proses ni direka dengan satu tujuan utama, untuk melindungi kesihatan anda. Kalau nak disimpulkan, sistem 5 langkah ni secara drastik mengurangkan risiko kesilapan manusia. Ia memastikan ketepatan, mewujudkan accountability, kita tahu siapa yang periksa, dan yang paling penting, ia bertindak macam perisai yang melindungi kesihatan dan kesejahteraan anda. Perjalanan preskripsi ni satu contoh yang hebat kan? Tentang sistem keselamatan yang kita selalu tak nampak. Ia buat kita terfikir, dalam hidup kita ni, dari makanan yang kita makan, sampailah ke kenderaan yang kita naik, apakah lagi proses-proses tersembunyi yang direka untuk jaga keselamatan kita? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.